Aku faham kenapa sup tulang ni nama dia sup tulang warisan. Rasa autentik dia tu, dia rasa rempah-rempah dia tak keterlaluan. Dia punya blend rasa rempah untuk dia punya sup tulang warisan ni luar biasa dia punya pergi. Assalamualaikum, saya Cik Razali. Anda sedang menonton Buka Mana hari ini dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Kaf Digital Bank kerana menaja rancangan kita hari ini. Okey, bulan Ramadan ni kita selalu akan tertanya-tanya, kat mana hari ni kan? Nak makan kat mana? Jadi cara yang paling baik, kita jalan je, pusing je, tengok je. Kita teringin nak makan apa. Ni, macam best je ni. Mantap ni, buka puasa makan makanan Melayu. Cili kampung. Jom. Set, lock. Inilah dia rupanya klasik Ramadan plate. Inilah dia lauk-lauk yang kita akan dapat. Kita akan dapat udang galah sambal belada. Kita akan dapat sup tulang warisan. Kita akan dapat daging bakar masam manis. Kita akan dapat kerabu kacang botol. Dan kita akan dapat assorted kuih juga. Yang ni semua dia ada macam pilihan kuih lah. Dia ada kuih-kuih talam sikit. Dia ada cucur udang sikit. Complete set dia. Dia datang dengan air semua. Semua ni pilihan-pilihan yang ada kat sini. Dan kita boleh nikmati untuk berbuka puasa. Pertama sekali dia punya portion memang puas hati. Tengok sup tulang dia. Berapa ketul dia bagi, berapa orang boleh share. Dia memang datang dalam sharing punya portion. So besar. And size udang galah dia pun besar. Tapi ini pun macam memanggil-manggil juga ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Lemak bakar masam manis ni luar biasa. Luar biasa dia punya pergi. Lemak bakar masam manis ni jahat. Dia akan buka selera kita. Dia akan bagi kita lebih berselera untuk makan. Dia rasa udang galah dia pula. Dia punya udang galah ni dia ada rasa bunga kamtan. Dan saiz udang galah dia pun memang puas hati. Aku faham kenapa sup tulang ni nama dia sup tulang warisan. Sebab rasa dia tu, rasa autentik dia tu, dia rasa rempah-rempah dia tak keterlaluan. Dia punya blend rasa rempah untuk dia punya sup tulang warisan ni sedap. Wow. Ui. Daging ni memang lembut. Di daging dia tu, kita cicah dengan dia punya sambal kicap ni, unik rasa dia, sedap. Rasa rempah tu campur pula dengan kicap tu, memang dia memang lagi membuka selera kita lah. Kalau inilah menu berbuka puasa saya, sangat berpuas hati. Alhamdulillah. Teh, madu, aiskrim kelapa. Kalau teh, dia ada madu. Lepas tu dia rasa kelapa lagi. Ini pun rasa yang baru. Wow. Ini kita rasa dia punya kuih pula. Nampak? Ni kuih talam tepung gandum. Dia ada lah beberapa jenis kan. Ni jenis-jenis kuih talam dia. Dia ada kuih talam keladi, cendol, dia ada kuih lapis ni. Lepas tu ni pun ada cendol juga, gula melaka, ni pandan. Ni ada otak-otak, ada cucur udang, ada popiah, ada kari pap dan ada sambusa juga.
Untuk menu tambahan kat sini, kita ambil air tembikai tadi ni, kita akan campur dengan susu oatside ni. Ni kita tengok rasa dia macam mana kan. Sumpah geng, dia jadi macam air bandung. Jadi kalau nak jadikan air tembikai ni jadi air bandung, gunalah oatside ni. Dia susu yang menggunakan oats. So dia bukan susu biasa. Jadi kalau nak cerita pasal kesimpulan dia, kalau tanya saya nak buka mana hari ni, inilah pilihan saya, restoran Cili Kampung dekat outlet KLCC. Tengok, ramai orang kat dalam ni. Dah puas makan, takkan nak gerak je kan. Yelah, nak tarawih pun tarawih juga. Apa hal? Bayar dulu. Jom. Okay, sebelum balik kena bayar dulu kan. Okay, bang. Nak bayar ya? Ya, betul. Terima kasih. Okay, jadi kalau nak bayar pun senang je. Guna empat ni, Gulf Digital Bank. Pakai je, bayar je pakai QR macam biasa. Yang paling penting dia cepat, selamat dan mudah. Dan patuh syariah, insyaAllah. Okay. Alhamdulillah, puas hati sangat makan dekat restoran Cili Kampung. Semua masakan dalam tu, semua hidangan dalam tu, semua sedap. Serius, daripada udang galah dia pedas tapi dapat rasa dia punya bunga kantan, itu memang unik, memang sedap. And then dia ada sup tulang warisan dia. Itu memang lembut daging dia, cicah pula dengan dia punya sambal kicap tu kan. Mantap. Order banyak kan, tapi kita makan seorang kan, rezeki jangan dibuang. Kita jumpa lagi next episode. Ni kita bungkus buat balik. Assalamualaikum.